Okey, seterusnya kita nak tengok fasa yang ketiga. Ingat fasa pertama, fasa rahmat. Fasa rahmat tu adalah kita nak mencari rasa siapa diri kita tadi ni, iaitu hamba. Apa rasanya menjadi seorang hamba? Kan? Apakah sebab hamba tadilah diri yang dirahmati tu. So rahmat tu apa? Rahmat tu adalah kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita. Dan kebaikan yang paling besar Allah kurnia kepada kita adalah diri kita sendiri, iaitu diri yang Tuhan pandang seawalnya. Di mana diri yang Tuhan pandang seawalnya ni, dalam diri dia tak ada benda lain. Yang dia tahu, yang dia ada, yang dia tahu Allah saja. Kan? Dia tak ada sesiapa, dia ada Allah saja. Dia tak ada apa-apa, dia ada Allah saja. Inilah kita nak kembalikan balik diri kita ni kepada diri yang tadi, iaitu diri itu fakir, diri itu yatim, diri itu lemah, diri itu bodoh, kan? Dan disebabkan sifat-sifat lemah kita tadi itulah, maka Allah bantu kita. Dia letakkan kita pada semua macam-macam. Dia letakkan kita kekuatan, kemuliaan, kan, ilmu, kekayaan. Dia letakkan kita semua tu supaya kita boleh menikmati nikmat wujud ni. Ini kasih sayang Tuhan kepada kita. So saya kata, untuk nak merasai pertemuan di antara yang merahmati dengan dirahmati tadi, cara untuk nak mengetahui dia adalah dekat buka puasa. Masa buka puasa tu, yang rasa happy tu, itulah dia pertemuan di antara yang merahmati. Dan maksudnya bila merahmati dengan dirahmati tu bertemu, kan, tak ada apa yang boleh menghalang hati seseorang tu untuk menjadi lebih seronok, lebih aman, lebih apa semua. Jadi bawa perasaan tu pergi kepada nak solat, nak baca Quran, kan, nak buat kebaikan, nak bersedekah. Perasaan yang sama akan minta dengan Allah, ya Allah, aku nak perasaan sama, ya Allah, bila aku buat benda-benda ni. Nanti insya-Allah taala, Allah itu apa kehendak Allah? Kan saya kata tadi, Allah atau kehendak Allah adalah dia nak sentiasa memberi rahmat kepada umat manusia, terutamanya hamba-hamba dia. Kalau boleh semua dia nak kasih. Tapi semuanya dia dah kasih, tapi manusia tu sendiri yang tak nak ambil. Allah dah letak dah, manusia dah ambil. Jadi bila kita dah dapat tahu, faham siapa diri kita ni, maka kita, itulah rahmat. Dan yang kedua, fasa yang kedua adalah keampunan. Jadi apabila kita tahu siapa diri kita, kita sentiasa sedar siapa diri kita ni. Diri kita ni hamba, kan? Maksudnya bila diri kita ni hamba, kita menekan diri kita daripada berlaku sombong. Sebab dosa iblis yang pertama adalah sombong. Itulah antara dosa pertama yang Tuhan tunjukkan kepada kita, sombong. Aku lebih mulia, aku lebih betul, aku lebih layak, kan? Orang lain tak. Itu sombong. Jadi dengan kita duduk pada hamba, kita menekan. Nak buang sombong tak boleh, sebab dia memang dah ada dalam diri. Sebab yang layak pakai sombong ni hanya satu saja, Allah saja yang layak pakai sombong. Kita tak layak. Kalau kita pakai juga, dia akan menghancurkan kita, sebagaimana hancurnya iblis. Sampai hancurnya iblis, sehingga dia daripada kedudukan yang tinggi diturunkan kepada kedudukan yang serendah-rendahnya. Dan kita masuk fasa yang ketiga, dipanggil dipanggil pembebasan. Apa yang bebas ni? Okay. Apa? Bebas dalam bentuk apa? Jadi apabila kita tahu siapa diri kita, okay, kita akan start membuka ikatan-ikatan, ikatan-ikatan keduniaan, ikatan-ikatan. Contoh. Paling mudah lah, ikatan nafsu kita apa? Dia paling mudah Tuhan kasih tunjuk contoh adalah nafsu makan. Jadi selama 30 hari sebulan tu kita training untuk nak membuka ikatan nafsu makan tu. Kita tahan makan minum. Jadi kita bebas daripada
belenggu makan minum. Kita dah train kat situ. Tapi sayang, lepas habis Ramadan kan, kita sendiri ikat balik diri kita ikat belenggu tu. Jadi dekat kehidupan kita ni ada banyak belenggu. Itu satu contoh yang Tuhan ajar kita. Kan, belenggu makan minum. Ada belenggu banyak lagi. Belenggu nak membeli, belenggu tu, belenggu ni, dan belenggu berhala-berhala lagi. Jadi apabila kita dah kenal siapa diri kita, kita dah duduk dekat rasa siapa diri kita tadi ni, hamba, secara automatiknya kita akan membebaskan diri kita daripada banyak belenggu. Belenggu nafsu, belenggu iblis, belenggu diri kita sendiri. Belenggu diri kita sendiri. Sebab kita pun ada kendak-kendak juga, kendak-kendak yang melampaui batas. Dan kita hanya ikatkan diri kita pada satu saja. Kita buka ikatan yang lain, dan kita ikat diri kita pada satu je, iaitu kita ikat kita pada Allah. Kita ikat diri kita pada Allah saja. Kenapa kena ikat diri pada Allah? Hanya dengan mengikat diri kita pada Allah sajalah yang akan boleh menyelamatkan kita pada banyak belenggu-belenggu lain. Jadi inilah di perjalanan kita selama 30 hari. End up dia adalah kita nak memerdekakan diri daripada belenggu dunia, belenggu nafsu, belenggu selain daripada Allah. Dan kita hanya belenggukan diri kita dengan ikatan Allah saja. Boleh faham kan? Baru kita boleh bebas. Contohlah kan. Contoh kadang-kadang kan, kadang contoh mudah. Kita tengok orang lain beli, kita pun nak beli kan. Apa belenggu tu? Bukan kata ni saya sendiri macam tu tak. Kita boleh tengok orang lebih belenggu kan. Lepas tu merasa kehidupan ni tak cukup, nak lagi, nak tu, nak ni, belenggu. Hati mudah koyak, belenggu kan. Kita nak apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita, kita masih rasa tak ada apa-apa. Okey, aman. Jadi apabila kita membuka belenggu-belenggu tadi tu, jiwa kita akan rasa aman. So itulah dia perjalanan kita. Semoga kita jumpa perjalanan ni, 30 hari ni kita jumpa, sampailah kita dapat membebaskan diri kita daripada belenggu. Itulah dia 3 fasa. Okey. Ada satu lagi, nuzul Quran. Okey. Nuzul Quran. So apa benda yang nuzul Quran ni? Jadi nuzul Quran ni adalah satu malam lah, di mana Nabi Muhammad SAW telah pergi ke Gua Hira untuk menenangkan jiwa dia. Kenapa? Sebab dia melihat manusia mempunyai masalah tauhid, masalah dengan Tuhan. Manusia menjadi sesat. Jadi dia tak boleh tahan. Maka dia pergi ke Gua Hira untuk nak mententeramkan jiwa dia. Sampai di Gua Hira, malam tu dia dapat wahyu daripada Allah, kan? Wahyu bersama dengan ayat Al-Quran yang pertama, dia katakan Kita silap lah ayat Quran yang pertama. Ada banyak pendapat sama ada yang Iqra' ni ataupun yang satu lagi. Tapi kita ambil lah kata ayat pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Ini pertama. Adakah Jibril dia bawa teks suruh baca? Kasal? Tak. Apa yang Jibril suruh baca? Apa yang Jibril suruh baca? Nabi cakap apa? Aku tak tahu baca. Apa yang dia tak tahu baca tu? Apa yang dia tak tahu baca? Apa yang dia tak nampak? Dia tak tahu tu, tak nampak lah. Okey, sebenarnya Jibril suruh Muhammad, so Nabi Muhammad
untuk tengok alam ni, tengok diri dia, memandang kan, memandang, memahami, mengetahui, memahami, lain kali memahami kan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Maksudnya contoh dia suruh tengok bulan, contoh tengok bulan, apa kaitannya dengan Tuhan yang menjadikan bulan tu? Tengok matahari, apa kaitannya Tuhan yang menjadikan matahari dengan matahari dan dengan diri dia? Apa kaitannya? Tapi last sekali apabila Nabi Muhammad SAW, Allah buka hijab tu, diberi pemahaman terus. Sekali kan, terus Nabi kata dapat baca, dia balik terus demam. Sebab dia nampak tentang kebenaran. Jadi itulah dia. Jadi maksud untuk kita nak berjaya fasa 1, fasa 2, fasa 3 ni, kita kena banyak guna otak, kena berfikir, kena membaca, Iqra, baca tu, baca ni, baru boleh dah faham apa itu rahmat. Itu baru faham, belum rasa lagi, baru nak pergi kepada faham. Jadi kita kena, pengajaran daripada nuzul Quran itu adalah kena sentiasa berfikir. Sebab apa? Dalam Al-Quran saya cakap, orang yang tak nak berfikir tentang kebesaran Tuhan itu seumpama haiwan ternakan, malah lebih hina daripada itu. Nampak? Jadi kita kena tengok, patah balik kepada asyhadu an la ilaha illallah. Itu samalah tu, maksudnya Iqra tu dengan asyhadu an la ilaha illallah tu benda yang sama cerita. Aku bersaksi tiada ilah melainkan Allah. Ilah ni apa ilah? Ketuhanan Allah tadi ni, yang maha memberi rezeki, yang maha tu. Cuba tengok tu, cari, tengok yang tu. Tengok satu-satu. Banyak benda nak tengok sebenarnya, nak saksikan. Tapi sayang kita malas nak tengok kan. Cuba tengok matahari, tengok cahaya duha. Ni sini pukul 10.30, cantik cahaya duha sekarang. Mana matahari tu kan, macam mana cahaya duha ni boleh seindah ni? Boleh bila kita tengok kan, kita rasa segar. Kan tengah hari kan lain, petang kan lain perasaan dia, tapi cahaya duha lain perasaan dia. So kita tengok sesuatu tu dengan nama Tuhan yang menjadikan. Bermaksud bacalah dengan nama Allah yang menjadikan. So dia, ni Tuhan jadi ni, ni Tuhan jadikan ni. Apa kaitannya Tuhan jadikan ni? Kenapa Tuhan jadikan ni? Itu kena jawab soalan tu. Apa, bagaimana, kenapa? Kenapa Tuhan buat ni? Kenapa Tuhan buat ni? Jawab soalan tu. Tanya soalan tu dan jawab. Kita akan faham apa itu diri yang dirahmati. So itu prosesnya. Jadi kalau tak dapat tahun ni, tahun depan kita buat lagi, insya-Allah. Kan? Tapi kalau dapat sikit pun jadi lah. So inilah dia. Apa yang Tuhan nak ajar kita dalam bulan Ramadan. Pernah dengar kan? Bulan Ramadan ni adalah madrasah, dia kata kan. Apa ni madrasah? Madrasah ni tempat belajar. Kita nak belajar supaya ujung last kali itu Allah kurniakan kita rasa bagaimana bertuhankan Allah, rasa bagaimana kita bernabikan Muhammad. Itu yang kita nak. Wallahu a'lam.